Loken kali ni dimula dengan PSP yang dah terpakai. Malas sekali saya tak nak ambil sebab mengambil risiko juga sebab pernah buka Loken lagi kita cuma minggu ni. Jadi awal-awal ni pagi-pagi dah ada benda rare iaitu Ben 10 shooter. Jadi saya ambil untuk kenangan-kenangan tentang Ben 10 yang merupakan series kegemaran saya. Setelahnya kita ada pelbagai lagi. Dah ada Topping Spider-Man. Menarik. Dan di sini ada pelbagai lagi. Tapi yang paling menarik hati ialah sejak bila Hawk pakai missile. Patutnya aku ambil siau. Dan di sini ada pelbagai lagi patung-patung squishy. Nama ada Baymax. Wow. Yang paling penting sekali ada kamera dia Yuki. Dia adalah version Blockies punya. Dan saya tak dapat tanya harga dia dah. Tapi memang cantik dah. Dekat sini pelbagai lagi Blockies yang mana yang korang tak lengkap lagi, korang berdatanglah kat Loken ni. Dan di sini ada Animal Kaiser lah siut. Aduh, tering nak kumpul. Tak payahlah. Dari situ ada Power Rangers Dino Charge. Ada Angry Bird. Ada anime CD lama. Yang ini dah ada yang versi rebate punya sekarang ni. Dan terima kasih kepada Bob Loken kerana bagi saya barang untuk di-review. Ini dia. Kalau korang minat-minat barang Loken, korang boleh call dia. Ini ada drone murah RM10. Kat lah kau boleh hidup lagi. Dan di sini adalah tempat kegemaran saya. Di sini ada pelbagai lagi blokis yang dah dibuka pastinya. Dan di sini ada banyak Beyblade. Kenapa korang tanya Beyblade? Bersepah lah kat Loken ni. Aku malas tengok satu-satu. Jadi aku tunjuklah korang-korang yang mana Beyblade yang ada. Dari sini ada yang receh-receh, ada full botol dan ada medal OO. Dari sini ada Cosmos. Saya ada jam-jam yang terpakai. Saya ada nak ambil satu jam smartwatch ni yang harga dia sampai 100 lebih. Tapi risiko tak hidup pula. Dan dia jual harga RM60. Bagi saya tak berbalik lah. Dan sana ada MacBook bye. Tapi tak tanya harga